ini apa punya? Tak. Ambil deh. Dia kena jalan serentak lah. Hai guys, hari ni kita ada dekat Museum Lukut. Dekat Negeri Sembilan. Jom. Dah lah kunci kereta. Dah. Sekarang ni kita ada dekat mana? Museum Lukut Negeri Sembilan. So kita first time juga, kita tak tahu apa ada dekat museum ni. Jom kita tengok. Duduk je. Bang. Sini. Tak boleh pijak warna hitam. Ataupun yang tu garis-garis. Jom kita nak naik atas ni, nak tengok. Tak boleh pijak garisan. Sampai ke atas ke? Pemandangan daripada atas. Senangnya. Oi. Kota ada museum. Kat mana sah? Atas sana. Oi, pijak hitam kalah. Tak boleh. Mana museum? Macam hiking lah Mami. Macam hiking lah. Kan adik kan? Mana museumnya? Mana dah? Tak boleh. Tak cakap gambar ke? Tadi tak tanya kot. So sekarang ni kita nak tengok. Mana museum? Sana kot, museum sana kot. Mami dah kepenatan. Sekarang ni kita tengah berjalan di museum tu. Museum Lukut kat sana. Baik kat situ. Atas tu ada apa? Kat atas mungkin dia tinggalan kota dia kot. Kota dia tu. Kat atas tu. Kota. Tu Kota Lukut. kat atas tu dia ada tinggalan kota dia. Kota kat tu tak tahu kota dia. Dek, tidak boleh bagi kena. Tidak boleh bagi kena. Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Ini warna gelap. Warna hitam. Ini warna hitam. Okey. Cuba tengok ni abang. Bang. Dua, dapat. Perahu Sekoci. Macam tak sotong dah memuka ikan. Perahu ni terkenal di negeri Terengganu. Tak apalah, kat sini tak apa. Suka jangan pijak. Jom kita masuk ke dalam. Dalam sana ada aircon tak? Nenek. Tu duduk kat situ lah. Tu ada juga. Kalau mesti dia buat pameran, dia buat tarian tradisional, mesti dia duduk kat depan ni. Nari lah. Sana. Ni bot naga kot. Uyo. Kabel naga. Bot perahu naga. Main rowing. Panjangnya. Ini dah orang boleh duduk. Memang lah. 200 penuh. Kalau depan ni bot apa pula ni? Bot ke sampan? Sampan. Jom kita nak masuk dalam tu. Museum Lukut, Jabatan Museum Malaysia. Kalau Mami tu dia naik sampai ke atas tu dia dah tengok kota tinggalan sejarah. Warna putih. Jom kita nak masuk. Main congkak. Jom kita masuk dalam tu. Museum Lukut, Jabatan Museum Malaysia. Alah, ada congkak. Sekejap lagi kita masuk dalam tu tengok. Ni bang tengok ni. Kita sekarang berada di Lukut. Ni dia ada Linggi, kita dekat Melaka. Kita dekat Melaka. Rumah kita. So ni peta abang. Peta sejarah Lukut. So ni macam itu bang yang kita pergi dekat Museum Kota Kayang tu. So ni kat Museum Lukut. So tinggalan tembika lah. So tengok ni peristiwa pembunuhan Raja Busu, the murder of Raja Busu. Ni sejarah dia lah. So ni Raja Bot bin Raja Jumaat.
Ni kita sekarang kat Museum Lukut. So kat dalam ni dia adalah tinggalan apa bang? Dulu meriam dia bang. Bang, tengok ni meriam dia dulu. Nampak ni. Ni. Ilas. Ni dulu kawasan Lombong ah. Kawasan dia Lombong. Cara nak ulasan saya suruh dia ada video tu. Nampak ni. Meriam Lela. Tinggalan sejarah meriam. Tengok ni, dulu kat sini kawasan Lombong lah, Perlombongan Bijik Timah di Lukut. Jom. Pameran Khazanah Karam. Yang keluar ke masuk? Ni lawa. Sini kot masuk. Ni galeri B, ni galeri C. Satu-satu. Ni galeri B je. Ni pula. Ni, Kita tengok ni. sini bang. Memproses. Memproses air. Dekat rumah tu ni ada ni. Mami pun pernah punya ini saya kat sini. Nak permainan tradisional, kebudayaan. So ada pakaian alat muzik tradisional. Ada pakaian pengantin perempuan Minang. Yang best ni kali ni kita boleh main permainan tradisional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Weh, kau kena. Okey, main. Bukan Dia 6. satu ni kena ada 5 lah. 6. 6 eh. Hmm. Ada lebih. Okey, kena letak 6. Tak, ni dah apa? 6 lah. Weh, ni lebih. Ada istana ni, dia tapak istana. Ini apa punya? Tak. Ambil deh. Dia kena jalan serentak lah. Banyak. Okay guys, kalau naik ke atas sana, okay, dekat bahagian atas tu ada tinggalan istana dan juga tinggalan kota lah. Okay, so just ambil je tangga kat situ dan korang boleh naik ke atas. Boleh naik ke atas dan korang boleh nampak dekat atas sana ada tinggalan istana dan juga tinggalan kota lama lah. Okay, so kita tak sempat nak ke sana untuk naik ke atas tu. Okay, so setakat ni saja video dari kami. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, kalau nak datang, korang boleh datang dekat Kota dan Museum Lukut Negeri Sembilan. Okay, bye bye.